Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Alright, selamat pagi dari Dubai. Hari ini adalah 30 Januari 2025. Jadi hari ini hari Khamis. So aku pertama kali datang ke Dubai ni. So buat masa ni aku sekarang tengah jalan kaki nak pergi ke sebuah taman. Nama dia Creek Park. So jom kita ikut aku pergi Creek Park. So jom tengok. Aku expect boleh tengok pemandangan cantik, ada park yang cantik kat situ. So jom kita tengok sekarang. Satu benda yang aku suka pasal Dubai setakat ni ialah jalan kaki memang best sebab dia punya pedestrian walkway ni sangat lebar. Okay, belakang tu ada kereta api, nampak ke tak? Okay, nanti kita naik kereta api tak apa. Tapi buat masa ni nak jalan kaki memang best. Sidewalk dia sangat besar. Okay, lepas tu kalau ada zebra crossing, kenderaan akan berhenti. So memang best. Alright, satu benda yang aku masih agak tak biasa dekat Dubai ni ialah biasa kat Malaysia kita kalau nak cross jalan kita akan pandang kanan, kiri, kanan. Kalau jalan kiri baru jalan kan. Tapi tak kat Dubai sebab dekat dalam kereta tu driver berada di sebelah kiri. So dia panggil dia right hand traffic akal drive kan. So nak cross jalan kena tengok kiri, kanan, kiri. Okay, so dia terbalik sikit kalau banding dekat Malaysia. So macam masih kekok lah aku kat situ. Tapi tak apa sebab selagi aku lintas jalan atas zebra crossing, kereta akan berhenti kat sini. Okay, kat sini korang boleh nampak untuk trafik dia menggunakan jalan sebelah kanan. Kalau macam Malaysia kat sebelah kiri kan, kita sebelah kanan. So rasa agak lain lah bila nak cross jalan tu sebab kita kena pandang kiri kanan kiri dulu kan. Kat situ kita nampak ada orang tengah demolish bangunan. Dia tolak dekat atas bangunan, dia tolak semua debris tu ke tepi. Oh damn. Okay, tu nampak ada tulis ada Creek Park. Alright, jom. Okay, daripada segi suhu, alright, biasanya stereotype negara-negara Arab biasanya fikir panas lah kan, negara padang pasir. Tapi buat masa ni bulan 1 dekat Dubai cuaca agak sejuk. Hari ni maksimum aku tengok ramalan cuaca dia akan pergi setakat 23 darjah Celsius je. Buat masa sekarang ni dia masih sekitar 18-19 Celsius sebab sekarang ni masih pagi. Tapi still lah 23 pun rasa macam aircon je kan. So insyaAllah hari ni rasa selesa je lah harapnya insyaAllah. Okay, jadi kita dah sampai ke tempat masuk untuk Creek Park. So jom tengok apa yang best dekat Taman Creek ni. Ini pintu masuk Creek Dubai. So ini tiket kita, so jom kita masuk. Alright, jadi rasa kita kena scan QR code ni. Okay, lepas. Okay, cool. Alright, so kita dah sampai ke Creek Park. Aku rasa Creek Park ni macam sebuah public park saja. Tapi public park yang besar. Macam tadi aku nampak macam ada aquarium untuk dolphin. Dia panggil Dubai Dolphinarium. Mungkin aku pergi situ nanti. Tapi kalau kau dengar, so ada budak-budak dekat background sebab sini of course taman mestilah banyak budak-budak kan. Tapi macam banyak budak sekolah juga. Sebab dekat sini, dekat depan aku ni, pakai kamera, nampak ada children's city. So maybe tarikan untuk kanak-kanak jugalah. Anyway, jom kita explore dekat Creek Park Dubai ni. Jom. Ada bukit ni aku rasa aku nak panjat sekejap. Panjat, let's go. Cool. Okay. So sekarang ni ada macam budak-budak ada school trip. Sebab aku nampak budak-budak dengan uniform sekolah, jadi mungkin ada sekolah buat field trip ke Creek Park pada hari ni. Tapi tak apa, jom kita jalan-jalan lagi. Let's go. Alright, macam korang boleh nampak park ni memang besar gila. Okay, so kat sini ada banyak bench. Lepas tu kat situ aku rasa macam ada bumper car kot. Aku tak pasti tapi tak apa, nanti kita pergi tengok. Anyway, sekarang ni aku nak relax sekejap. Aku nak pergi ke cafeteria. Pergi ke cafeteria belakang tu. So jom ikut aku. Aku tak tahu nak makan apa. Ini cafeteria. Aku nak ingat nak beli kopi ni, Turkish coffee. Nampak macam sedap. Okay. Tapi actually orang kedai ni dia baru buka kedai.
Jadi dia masih belum prepare lagi kopi tu. Dia cakap, okay, sekarang pukul 9 suku. Dia cakap 9.30 datang balik, dia ada kopi. Alright, so buat masa ni kita jalan-jalan lagi.